2 bulan lepas ada seorang waris jumpa saya, mengadu dekat saya kenaan dengan rumah arwah mak dia ni dah dekat 10 tahun tak diuruskan. Rumah tu dah terbiar dan makin lama pun makin rosak. Bila nak repair pun menelan belanja yang agak besar lah. Saya tanya dia, kenapa benda ni tak diuruskan segera? Dia kata kat saya, sebab salah seorang waris tak nak bagi IC. Saya kata kat dia, sebenarnya benda ni boleh selesai. Lama sangat kau biarkan benda ni pending macam ni. Mana yang belum follow saya, boleh follow saya untuk dapatkan maklumat ataupun cara untuk menguruskan harta pusaka. Dan jangan lupa juga untuk share video ni supaya ramai orang, at least dia dah mula untuk menguruskan harta pusaka ni kalau mana yang ada masalah yang macam ni. Dan jangan lupa juga untuk like dan save video ni supaya dia tak hilang. Dan jangan lupa juga untuk tengok video ni sampai habis. Bila masalah ni berlaku, dia memang akan, semua benda akan pending. Rumah tak boleh nak urus, silap-silap semua harta tak boleh nak diuruskan. Bila saya tanya ada tak harta lain? Ada, ASB ada, KWSP ada, dan ada juga harta lain. Bagi harta alih, kalau kata kita tak uruskan, dia dalam tempoh beberapa tahun, mungkin maksimum 7 tahun kalau tak silap saya, dia akan pergi kat jabatan wang tak dituntut, kena mohon dekat sana pula. Biasanya bank semua akan transfer duit ke sana. Bila keadaan ni berlaku, banyak benda pending dan hubungan waris tu makin lama makin retak. Hati pun makin lama makin sakit. Jadi saya bagi tahu dekat waris tu, dia nak minta saya bantu dia. Saya bantu dalam menyediakan dokumen apa semua. Jadi saya minta yang pertama, dia bina hubungan balik dengan seorang waris tu. Yang lain-lain pun kena counter balik lah. Tak boleh bila dah keruh, masing-masing pun makin jauh. Bila kalau dah jadi macam tu pun masing-masing pun buat hal, memang kita tak boleh nak uruskan terus lah. Sebab tu saya minta dia bina hubungan balik dan tanya dekat seorang waris tu yang tak nak bagi kerjasama tu, kenapa benda ni berlaku. Tanya dia apa yang dia tak puas hati sebenarnya. Bila dia tak puas hati ni, sebenarnya dia bukan tak puas hati sebab harta ataupun sebab apa. Dia tak puas hati dengan salah seorang waris yang dalam tu. Dia ada masalah dengan waris tu. Mungkin waris tu pun cakap lebih kurang, jadi dia terasa hati. Kes yang lama pun tak selesai lagi, duk terasa lagi sampai ke sudah. Jadi bila keadaan ni berlaku, orang ni pula pun shoot lagi, cakap yang bukan-bukan lagi dekat dia. Dia memang lala dia pun memberontak lah. Sebab tu masalah hati ni bukan satu benda yang mudah lah kita nak uruskan. Dan Alhamdulillah dia datang balik pada saya, dia bawa maklumat dan saya bincang dengan waris. Dan Alhamdulillah dia sudi untuk bagi kerjasama. Dan Alhamdulillah dah selesai dah urusan tu. Saya nak katanya benda ni boleh diselesaikan, bukan tak boleh. Tapi dia kena main peranan semua pihak lah.